Kawasan kolam petak Besar. Kawasan ini. Lalu layan Aman Tombai. Kawasan ini adalah salah satu tempat wajib juga dan juga ini dia kolam petak Mesra. Air dia yang gelap. Sebelah dalam tu, sebelah hitam tu dalam juga. Kalau siapa yang nak jangka trekking, jalan ke dalam tu ada jalan, ada denai, boleh sampai ke area Gua Besrah. Tapi sekarang ni dulu ada jambatan, ada kawasan paya sikit jambatan tu dah runtuh dah. Tak dibangunkan semula. So mungkin jalan dah tertutup dengan semak dan sebagainya. Jambatan runtuh tu dah tak boleh lalu dah. Boleh pergi ke kolam pergi Gua Besrah.